Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni aku berada di Setia Alam Convention Center. Okey, pada tahun ini 2025, daripada 8 hingga 9 November 2025. Okey, bulan 11 ni, ni sebab ya orang kata tiap-tiap tahun memang ada orang kata ACE lah, Auto Car Expo kat sini. Dia tiap-tiap tahun. So sekarang ni dia tempat yang sama, tapi biasa kalau dibuat dalam hujung-hujung tahun macam ni lah, macam bulan 11 ke macam ni. So dapat pun masa nanti kita akan masuk dalam apa yang ada dalam orang kata auto show dekat sini. Tapi semestinya kita ada sebarisan dengan orang kata BYD lah. Sebab macam especially yang ni the hot selling orang kata segmen C EV. Ni BYD ni BYD CC ni dengan harga RM100,000. Ni orang kata kompetitor yang paling dekat dengan Honda Civic, Toyota Corolla kan. Inilah dia. So kita ada Silaya 7, BYD Seal. Ni untuk unit test drive lah. Jom kita masuk dalam apa yang ada kat sini. Jangan lupa kita ada lead motor dekat sini. So kita ada banyak orang kata banyak brand dari orang kata kereta EV, majority EV dekat sini So kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Especially kita ada Audi Q7, orang kata assembly pekan, Tiguan Allspace ada. Ni banyak kereta model-model macam nak clear stock lah kat sini. Kita ada Ford Ranger macam biasalah. So kita masuk dalam. So kat sini kita ada booth ni lah, booth pautan orang jurnalis utama untuk untuk segmen automotif. Inilah dia pautan. So kita tengah ni kita ada Zeekr. Ada orang kata showcase Zeekr 7X. Nanti kita tahu kat dalam ni ada nak Zeekr kat dalam ni. Nanti kita akan masuk Zeekr 7X. Kita ada Zeekr 009. Ada kita aku tak pasti. Tapi the lower spec kita ada Zeekr X lah. Ni antara SUV yang orang kata hot selling jugalah. Okey kan saya dah cakap kan, kita ada Zeekr Zeekr 009. Orang kata antara MPV mewah EV yang paling ni antara yang besar jugalah. Lebih besar mengalahkan orang kata Alphard lah, Double Fire lah yang ni. Ni antara mewah lah EV MPV yang mewah lah. So kita ada 7X. Ni orang kata SUV bersaiz segmen C lah. Aku kata segmen C. Ni macam aku cakap lah. Tapi dia tak ada Zeekr X, tak ada lagi kat sini. Kenapa aku suka ni? Sebab dia satu-satunya Zeekr 7X ni model yang long range punya. Dia punya WLTP antara yang tertinggi jugalah. Dia di kalangan SUV EV ni. Yang nombor 2 BYD Silaya 7 lah. Ni antara yang aku minat jugalah. Untuk Zeekr 7X ni. Termasuk yang kedua WLTP, yang ketiga yang bagi aku yang agak okey, Aspen GC. Ni punya pesaing terdekat lah. Dia punya, inilah dia punya iklan dia, advertisement ACE ni. So aku simpan untuk kenangan lah. Kita ada Chery, Hyundai G2, Proton. Proton kita nak tengok ni. Proton Imas, especially ada lead motor Smart, Peugeot, Pro 2, Ford, BYD, Audi, Volkswagen, Omoda, Jeku, Zeekr dah tengok dah. Okay, jom kita masuk dalam apa yang ada kat situ. Mula-mula kali kita dah nampak dah Chery, ni booth Chery yang fokus kepada kereta plug-in hybrid. Macam mana kita nak tahu? Kita ada warna hijau ni, Chery Super Hybrid ni. Chery Super Hybrid. Dia ada dua lah, ada sama ada yang model plug-in hybrid dan hybrid. Tiga cross. So kita ada Chery 005 yang orang kata replacement of orang kata Chery Omoda 5 lah. Ini the hot selling segment B SUV. Best kereta ni, non-speed DCT. Dia replace dengan daripada yang model sebelum ni, CVT. So kita ada Hyundai lah. Ada kereta yang aku minat juga, kereta daripada Korea ni. Kita ada Tucson model baru. Ya, Tucson juga. Tucson, so dia ada ni lah. Dia ada sama ada, dia ada dua variant lah, 1.6 turbo dengan yang hybrid punya. So Santa Fe model baru yang square ni. Di Hyundai ni dia bukan ada Sadabi so dia ada color baru, Hyundai Staria dekat sini. Kalau awak Hyundai Staria cantiknya. So dalam ni memang agak meriah lah. Majoriti banyak yang berkeluarga lah, yang ingin kan orang kata tahun depan yang nak kereta baru. Tahun ni dia ada banyak rebate lah kat sini. So kita ada J2 Dacia juga yang barunya, J2 T2. So J2 ni dia ada 3 model lah untuk sekarang ni. Yang pertama sekali Dacia
Kita ada situ tu VT9 yang saya kata 5 plus 2 SUV kat sini. So bagi aku dia punya booth ni, dia punya walkway dia agak kecil sikit, agak limited sikit sebab dia banyak. Dia mana tak berapa sangat tapi dia banyak model kereta kat sini. Especially macam orang model Jayco dekat sini. Orang model Jayco kita ada macam biasalah. Kita ada C9. So kita ada Jayco J7, the hot selling SUV ni. Ni Jayco J7 plug-in hybrid. Sebab dia kita ada ni lah, ada charging port lah, plug-in hybrid. Lepas tu dia bagi PHEV. Ni aku suka. Ni antara model yang aku suka jugalah. Ni J7 lah. Dia ada dua lah, 2-wheel drive dengan all-wheel drive. Ni ini adalah Jayco J8 5 plus 2 premium SUV. So depan belakang dia agak kecil sikit lah. Memang cantik lah. Memang cantik. Ni antara yang orang kata 5 plus 2 kerana dah makin banyak lah dah atas jalan ni kat sini. Selain daripada Jayco J7 aku boleh katakan bersepah lah atas jalan. Especially kalau kita duduk dekat ni lah, dekat Kuala Lumpur, Selangor ni, Lembah Kelang ni. So kita ada kereta smart #3, #1. Ni yang besar sikit lah. Ni ada compact EV lah kat sini. Ni kereta smart ni, kereta orang kata kerjasama daripada Geely Mercedes. So jadilah kereta macam ni, kereta smart. Ni the best EV ni, antara kereta yang EV paling rakyat lah. Kita ada Proton E-Mas 5, compact hatchback segmen B EV. Ni kecil berbanding dengan Emas 7 lah. Kita akan tengok. Tengok lebih detail lah. Ni ramainya orang tengok. Termasuk aku pun suka juga dari segi design. Walaupun dia ambil daripada Geely Galaxy 5, Geely U1 apa tah. Nanti kita akan tengok. Kita akan tengok lebih detail dalam ni. Ni Emas 7. Ni kategori Proton ni. Proton ni yang fokus kepada EV saja. Proton Emas. Ramai orang nak tengok ni Emas 5 ni. Okey, ini adalah orang kata barisan Leap Motor C10. Bagi aku kereta Leap Motor C10 ni, bagi aku kereta orang kata EV yang macam, bagi aku lah, aku minta maaf lah kata segmen SUV yang ni, kereta antara EV yang besar juga ni, antara yang paling besar lah dan praktikal. Cuma dia bagi harga diskaun kawan-kawan dengan harga RM125,000. Normal price dengan harga launching masa tu tak ingat aku dah RM150,000, dalam RM160,000 macam tu mula-mula. Ni bagi RM125,000 sebabnya. Sebab apa? Sebab dia nak clear stock lah C10 ni. Sebab bagi aku kereta di bawah Stellantis ni, dia macam slow sikit lah. Sebab terlampau banyak sangat EV yang menarik. Banyak sangat EV menarik. Termasuk sekali BYD dengan Zeekr lah. Asper lagi. So dengan ada C10 ni macam aku dah slow sikit lah. Minta maaf lah ya. So kereta Pro 2 ni tak ramai mana orang tengok. Sebab walaupun pemilikan dia ni antara yang paling tinggi lah, cuma kereta bosan lah. Ativa, Myvi. So itulah, tak ada orang nak tengok. Sebab orang dah tengok dah pun. Orang dah tahu dah apa yang kelebihan yang ada pada Pro 2 ni. Ativa ni macam nak clear stock ni. So kita ada ni lah iCow 03. Ni so belum yang V23 lagi ni. Ni belum launching. Dah launching. Belum launching lagi. 03 dah launching dah dengan harga RM120,000. Ni compact SUV yang orang kata yang ranggi lah. Inilah dia. Kalau nak ranggi punya, nak masuk hutan, nak buat camper, tengoklah model iCow. Okay, sorry kita lupa lagi. Kita ada Lotus. Lotus Eletre. Ni ada segmen SUV. Ni segmen SUV ni. Lepas tu ada segmen ni yang kereta punya Emira. Emira tak ada rasanya. Lotus Emira belum ada lagi. Ni Emira. Okay, ni dua-dua kereta EV Dua-dua kereta EV. Kereta ni dah kereta Lotus lah. Kereta dah kategori dah high lah. Orang kata level lebih daripada premium lah. Ni Eletre.
Dah turun harga, dapat 9 je. Okey. Sebab kereta ni terlalu orang kata over design lah bagi aku. Kereta ni bagi aku over design. Cantik memang cantik, especially warna kuning ni. Lawa ni. So kita ada barisan kita Ford Ranger sini. Sini kita ada banyak lah Ford Ranger. Ford Ranger ada yang model paling banyak. Dia ada SL, ada SLT, ada SLT Plus, ada dia ada White Track 3.0 V6 turbo. Ni antara model terbaru lah. Raptor pun dia ada dua. Ada Raptor V6 yang petrol punya, dan dia Raptor 2.0 by turbo. Dia ada banyak model. Raptor pun dia pecah dua. Kalau White Track pun dah ada dua. White Track dan ni V6 turbo diesel dengan 2.0 V turbo. Dan ni SLT Plus lah. Ni biasalah, Ford Ranger biasa. Dan kita dah masuk double Proton lah. Macam biasalah, kita ada Proton S90, ada Proton S70. Ni bahkan habis stok ni Proton Iris. Ni versi aktif punya. Kita nak tengok yang ni dah hot selling ni. Paling ramai orang nak tengok. Ni Proton Saga. Nanti aku akan review ni sebentar lagi. Kat Proton nanti saya nak review boleh? Boleh sebab ramai tau. Dapat nanti dia review. Okey, so kita ada S90. Kita dah tengok dah. So kita ada Proton S70 dah tengok dah. Ini dah review dah. Proton F50 kita dah tengok dah. Ni maksud aku untuk yang booth ni untuk yang kereta-kereta berenjin lah. Persona dah tengok dah. Kita dah orang kata dah masuk expired dah. Okey, ni kita masuk booth BYD. Kita ada BYD MC. BYD MC ni dah hot selling MPV EV ni. Dia harga yang murah lah. Harga dalam 100,000 je. Atutu 100,000 juga. Atutu pun aku suka juga. Tapi Atutu dengan Atu3 aku jadi dah macam tak boleh nak beza dah. Atu3 pun dah comel juga. Yang ni pun dua kali handsome. Cuma dia meter cluster ni tak se-HD macam Auto3 lah. Tapi bagi aku untuk kereta macam ni, nak main dekat-dekat, best kereta ni Auto2. MC sedap. Kita ada BYD Seal. So kita ada Auto3, Seal Layer 7. Kita ada CC. Bermakna di sini BYD ni kereta yang bijak lah. BYD ni kita ada segmen C EV, segmen C EV. Lepas tu kita ada segmen C SUV untuk keluarga, C Layer 7. Okey, ni Auto3, segmen B, segmen B SUV. Kita ada ni bukan kereta segmen C lah. Ni kereta orang kata kategori segmen D lah, kereta BYD C ni. Ni kereta segmen D, segmen B, MPV. So ni kategori aku kata susah nak kata. Aku rasa ni dia kategori segmen B SUV lah yang ni. Kategori ni. Yang ni aku jadi keliru segmen C. Tu mungkin segmen C, segmen D kot. Yang C Layer 7 ni. So jadi dia punya segmented, dia punya aku jadi keliru sikit. Wih, ramai betul orang tengok BYD CC ni. Sebab dia Black GP dia dalam 410 ke 420 macam tu. Agaran macam tu. Tapi harga 100,000 dengan orang kata dengan size segmen C besar ni bagi aku ni. Bagi aku okey lah dengan harga macam ni. BYD C asal masuk dengan G2 ni macam biasalah. Kita ada VT9, lepas tu G2 T2 yang ni. Bahkan dengan harga semalam dia dah launching T2 ni harga 178,000. Nampak tak? Ni 178,000. Lebih murah berbanding dengan GWM 10300. Lawa, cantik. Tapi kita belum terjah lagi. Nanti kita akan terjah. So yang selain daripada itu, kita ada mini lah, mini BMW. Mini S-Man kita dah review dah. Ni antara S-Man ni, dia tengah-tengah dengan tengah-tengah segmen sama dengan Countryman dengan Mini Cooper. Ni S-Man ni dia sederhana besar sikit. So kita ada BMW S5 macam biasalah.
S7 5 series. 5 series makin tak lawa lah aku tengok. Ni MK8.5. Yang ni adalah facelift daripada MK8. Ni ada Golf GTI dengan Golf R lah kat sini. Ada Torres kat sini. So habislah. So kita ending video sampai sini. And then kita ada ni adalah model Q7. Ni model Q7 made in Pekan. Assembly di made in Pekan. So itu sajalah. Aku ending video kat sini. So kita sambung review untuk video seterusnya.